Ini mungkin motosikal satu silinder 400cc paling handsome setakat ni guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So baru-baru ni Triumph Malaysia telah selamat melancarkan dua model baru diorang daripada line up siri 400 tu. Model-model yang dilancarkan adalah Triumph Tracker 400 dan Triumph Truxton 400. Dua model ni memang sangat-sangat handsome lah. Kedua-dua model motosikal ini dikuasakan dengan enjin satu silinder 398cc liquid cool 4 valve dual overhead cam yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 41 HP dan juga 37 Nm of torque. So dari segi enjin memang sama sahaja, cuma beza dia dari segi rupa luaran. Memang kedua-duanya sangat-sangat handsome lah pada saya. Untuk Triumph Tracker 400 ni, reka bentuk luaran dia lebih kepada motosikal naked klasik modern. Dia ala-ala cafe macam tu lah. So korang tengok, memang handsome lah. Kita tengok dari celah mana pun memang handsome. Design tangki dia pun memang cantik, 13 liter. Truxton tu pun 13 liter juga. Seat dia korang tengok, dia menggunakan seat macam Caterpillar seat ni kan. Single piece seat memang cantik, flat sahaja. And size rim depan dan belakang menggunakan rim 17, 110 depan, 150 belakang. Tracker 400 ni menggunakan handlebar lah, macam naked lah guys. Sistem brake dia menggunakan disc depan dan belakang dan caliper daripada By-Brake. Dan model yang kedua ni lagi handsome guys, Triumph Truxton 400. Yang ini memang sama juga reka bentuk dia, motosikal klasik modern, cafe racer. Memang cun habis. Yang ini ada firing sikit lah. Dia punya design tangki dia pun memang sedikit agresif berbanding dengan Tracker 400 tadi. Seat dia pun korang tengok, memang betul-betul cafe racer. Ini kalau korang bawa motor ni pergi kedai kopi, memang handsome lah guys. So tang handle ni berbeza, dia pakai clip on. Paparan meter dia untuk kedua-dua motosikal ni sama, menggunakan meter analog campur digital LCD ni. So yang mana satu korang patut beli tu bergantung kepada preference korang lah. Korang nak bawa selesa, of course lah korang beli Tracker 400 kan. Naked ni dia lebih tegak, lebih selesa. Tapi kalau korang nak nampak jahat sikit kan, abang jahat, korang beli Truxton 400 lah. Tapi pada saya kedua-duanya memang handsome and jahat. Yang warna hijau ni korang tengok, yang ini dia dah custom. Memang jahat habis. Harga jualan dia yang menarik guys, sebab kedua-dua model ni memang boleh dengar harga dia. So untuk Triumph Tracker 400 ni, harga dia bermula daripada RM27,900 sahaja. Dan untuk Triumph Truxton 400, harga jualan dia bermula daripada RM29,900. Tak sampai RM30,000 pun guys. Kalau korang peminat Triumph, peminat motosikal klasik modern, cafe racer, apa kata korang pergi kat Triumph, korang boleh booking motosikal ni dekat mana-mana dealer Triumph yang ada dekat dengan korang. Dekat KL je ada 2-3 tak silap saya. Pergi. Bye. Assalamualaikum.